Sistem CVT. CVT atau Continuously Variable Transmission terdiri dari sistem puli. Sistem CVT terdiri dari 3 komponen utama, V-belt dari besi, Variable Input Driving Pulley dan Output Driven Pulley. Ia juga mempunyai sistem komputer untuk mengawal pergerakan puli-puli tersebut. Secara ringkas, jarak antara kedua puli-puli tersebut akan menghasilkan nisbah-nisbah yang diperlukan. Dalam erti kata lain juga, ia mempunyai nisbah infinity. Nisbah infinity membenarkan penyampaian kuasa yang sempurna dalam apa jua kelajuan enjin ataupun beban. Dan tanpa adanya gear, sistem ini tiada masalah shift shock. Hasil yang anda akan dapat rasakan ialah pemanduan yang serba lancar, penghantaran tenaga yang lebih tepat dan penjimatan bahan bakar. Oleh kerana sistem CVT ini lebih ringkas, ia juga lebih